Sejak tahun 2007 hingga 2015, rakyat Malaysia telah menanggung 304 juta bagi kos penyelenggaraan, operasi dan pengurusan jet ACJ 319 sedia ada. Ini tidak termasuk 5 lagi jet-jet lain tau. Tak termasuk Fokker, tak termasuk Bombardier, tak termasuk Boeing punya jet. Only ACJ 319 saja. Selama 8 tahun yang lepas sudah kos 304 juta. Saya boleh mendedahkan bahawa kos penyelenggaraan, operasi dan pengurusan jet ACJ 320 yang baru, the new one which has been bought, the OMM contract has been fixed by government at 46 million a year. Kerajaan akan membayar 46 juta setahun bagi penyelenggaraan jet yang baru ini. Ini bermakna bagi tempoh 15 tahun, iaitu sepanjang tempoh sewa beli itu, jet baru ini akan menelan belanja penyelenggaraan, operasi dan pengurusan sebanyak 690 juta ringgit, more expensive than the cost of the jet itself. Jika ditambah lagi dengan kos OMM bagi jet sedia ada, iaitu ACJ 319 bagi tempoh 7 tahun akan datang, I'm trying to estimate the future cost starting from 2015 onwards. If you add ACJ 320 and ACJ 319, those two Airbus private jets will cost the public 1.098 billion ringgit, which is the 690 million, you plus that with 408 million. 690 million for the new jet and 408 million for the existing jet. For the next 15 years, it will cost us 1.098 billion just to maintain the jet. Jika jumlah ini dicampur dengan pembayaran kos sewa beli, iaitu kos membeli jet baru ACJ 320 sebanyak 465 juta, maka jumlah yang perlu ditanggung oleh rakyat bagi 2 buah jet peribadi Perdana Menteri ini akan mencecah 1.563 bilion bagi tempoh 15 tahun akan datang. The final bill of the jet, the 2 jet Airbus jet, is 1.563 billion for the next 15 years.